Aduh, menyesal pula. Hari tu ingatkan harga emas nak turun. Nak turun lagi. Sekali tengok hari ini, dah naik sampai RM554 untuk 1 gram. Itulah hakikatnya bila kita menabung dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan pernah baca buku Wang Emas oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau selalu pesan, kalau nak menabung emas, jangan sibuk tengok harga. Fokus tambah gram emas setiap bulan. Maksudnya begini, ada RM100, simpan RM100 dalam bentuk emas. Ada RM200, simpan RM200. Lama-lama tanpa sedar, dah ada 10 gram, 50 gram, bahkan 100 gram emas. Tak payah pening kepala, tunggu harga naik atau turun. Fokus saja pada pertambahan gram. Lagi bagus kalau aktifkan auto debit. Duit automatik ditukar kepada emas dalam akaun public gold tuan-puan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti, tuan-puan sendiri akan terkejut tengok hasilnya. Percayalah. Simpan emas, simpan maruah, simpan masa depan. Jangan tunggu menyesal lagi. Mulakan simpan emas hari ini.